nak masuk syurga tapi rasa susah, sebenarnya ada 5 jalan pintas ke syurga sebagaimana yang kita boleh dapat tahu daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tu paling mudah tapi ramai lupa. 1. Solat 5 waktu dengan khusyuk, itulah tiang agama. Tanpa solat, jangan harap nak masuk syurga. Solat ni laluan paling asas. 2. Akhlak yang baik. Nabi kata orang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Senyum, sabar, jujur, semua tu pahala syurga. 3. Zikir ringkas harian. Sangat mudah dilafazkan tetapi ramai antara kita yang jarang boleh buat. Sedangkan kalau kita amalkan, kita akan dapat keampunan dosa dah. Sekiranya dosa terampun, maka insya-Allah ke syurgalah kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Baca 100 kali sehari, Allah ampunkan dosa sebanyak buih di laut. 4. Menuntut ilmu. Nabi janji, sesiapa menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan ke syurga. Tonton tazkirah daripada media sosial pun dikira sebagai ibadah. 5. Taat pada ibu bapa. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Nak masuk syurga, jaga mereka sebaiknya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Semoga Allah masukkan kita dalam syurga yang tertinggi. Amin ya Rab.